Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat tengah hari. Hari ini hari Ahad 3 bulan Mei 2026 pukul 11.30 pagi. Pagi ni cuaca sangat terik di sini. Kita tengok ini saya berada di baris pokok yang fasa kedua. Tapi yang menariknya di sini adalah tempat yang saya berteduh sekarang ni. Di pokok yang saya berteduh ni telah mengeluarkan bunga. Walaupun saya tak push baju bunga, tapi mungkin kerana terlalu panas dia stres. Tu dia pun. Umur dia saya rasa anggaran dalam 2 tahun lah. Lingkungan 2 tahun. Sabaris ni adalah sama sama hari, sama masa kita tanam serentak. Tapi dia yang menunjukkan abang besar di sini, di fasa kedua ni. Yang gambar ni belum lagi. Yang baru ni sebenarnya dia besar, tapi dia telah waktu baru-baru ni ada ribut. Dia dahan dia patah, so saya tebang separuh, dia naik barulah. Yang ni juga macam tu juga. Tapi kita dah pruning, dia dah keluar cabang situ, kita biarkan dulu. Juga yang sini. Saya anggapkan dalam 10 pokok kot yang baru untuk fasa yang kedua saya buat ni. Ni saya biarkan dia berpucuk dulu. Sebab di seberang sana pun dah kelihatan seperti hutan dia dah besar semuanya situ, dah 4 tahun semuanya. So saya hanya maintenance rumput dan baja saja buat masa ni. So inilah kawasan-kawasan yang tadi saya tengah buat kerja, saya mention tadi. Bagi dia sekata cantik supaya senang nak baja. Yang keliling tu saya dah buat racun lah. Sini ada 2 hari panas terik, 2 hari ribut So cuaca kat sini tak menentu. Kalau panas, panas sangat. Kalau ribut, dia akan ribut betul. Tengok. Walaupun kita tak letak baja, tapi yelah, cuaca yang terlalu panas, dia telah mengeluarkan bunga. So satu respon yang baik. So, kita dah dapat tahu pokok ni boleh berbuah. So saya akan fokus kepada pokok-pokok yang lain lah. Pada masa yang sama kita akan maintain rumput juga di sekitar kawasan sini, supaya dia tak tinggi lah. Senang kita nak berjalan, nak bergerak, nak